Pernah tak kita rasa, walaupun dah tidur cukup, tapi jiwa masih terasa penat dan kosong? Kita sering salah faham apa itu rehat. Sebenarnya, ia bukan sekadar berehat fizikal atau cuti dari kerja, tapi ia adalah kurniaan ilahi yang lebih mendalam. Tuhan menyediakan masa khusus untuk kita menyegarkan bukan saja badan, tetapi juga roh dan jiwa. Ini rahsia untuk hidup yang lebih bermakna. Anda mungkin akan terkejut dengan kebenarannya. Dalam kitab Keluaran, Tuhan berfirman, 6 hari engkau hendaklah bekerja, tetapi pada hari ke-7 engkau hendaklah berhenti. Keluaran 23:12. Ini bukan cuma perintah, tapi janji cintanya. Ia jemputan untuk kita berhenti, lepas beban. Tuhan mahu memperbaharui kita sepenuhnya, fizikal, mental, roh. Dalam rehat inilah, kita temui kekuatan dan kedamaian sejati. Ia ruang suci untuk jiwa kita. Dengan menghargai anugerah rehat ini, kita bukan sahaja dapat rehat fizikal, tetapi juga kedamaian rohani yang mendalam. Ia membolehkan kita menyambung semula dengan Tuhan, memperbaharui iman, dan merasakan kasih sayangnya tanpa syarat. Marilah kita jadikan hari rehat ini sebagai anugerah, bukan kewajipan. Beri ruang kepada jiwa anda untuk mengalami kedamaian sejati darinya. Inilah kunci kehidupan yang lebih tenang dan diberkati.